Dan Allah berfirman, artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka bahawa Allah mengampunkan kamu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nur, surah ke-24, ayat 22. Perhatikan ayat itu baik-baik. Allah tidak sekadar menyuruh kita memaafkan. Allah bertanya satu soalan yang menusuk jiwa. Tidakkah kamu suka bahawa Allah mengampunkan kamu? Fikirkan, siapa antara kita yang tidak mahu diampunkan Allah? Kita penuh dosa, dosa lama, dosa muda, dosa tersembunyi, dosa yang manusia tidak tahu. Kalau kita terlalu berharap Allah memaafkan kita, mengapa kita terlalu berat untuk memaafkan manusia lain? Okey, ini adalah sebahagian kecil petikan daripada satu bab, satu bicara bertajuk dendam yang dibawa ke kubur. Okey. Tengok pada isinya pun tak lokek ni, padat dalam satu muka surat. Penuh dan tebal buku ni, lebih 530 muka surat.